Untuk tahun 2026, brand China sangat-sangat mendominasi dalam evolusi dan juga inovasi kasut running terbaru di pasaran sekarang. Dan ini adalah Anta Palace Grand Opening sekaligus melancarkan Anta Zone 2 90. Hari ni kita nak pergi launching kasut baru, ataupun sebenarnya dah lama tapi dia baru nak masuk Malaysia. So tak tahu kasut apa, korang kena tengok sampai habis guys. And with that, ladies and gentlemen, it is and here it is, ladies and gentlemen, all new Anta Zone 290, exclusively in the Anta Palace. Kasut ni antara salah satu wishlist yang ada untuk kasut China yang saya nak try untuk tahun ni. So alang-alang depan mata kita try lah. Anta Zone 290 kini berada di Malaysia dengan harga RM499 sahaja guys. So dah settle dengan pelancaran Anta Zone 290 dekat Anta Palace Pavilion Elite. So kalau korang nak try sendiri rasa kesedapan, keanjalan dan rasa kasut macam mana, korang boleh datang kat sini lah guys. So itu saja, jangan lupa subscribe. Yang penting like, comment, share guys. Bye bye guys. Jumpa lagi. Ciao.